Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Rosnita binti Muhammad Ami dari KKM Sungai Buloh, Institut Latihan Kepada Kesihatan Malaysia Sungai Buloh. Saya datang ke sini membawa pelatih-pelatih saya, iaitu pelatih daripada program pembantu kesihatan awam Institut Latihan Kesihatan Malaysia Sungai Buloh, untuk melihat bagaimana perusahaan sisa pekerja yang daripada proses perusahaan sisa pekerja yang telah diuruskan di SW Corp, di bawah SW Corp, dan pelatih-pelatih saya juga sebenarnya mempunyai kita kata latar belakang lah berkaitan kesihatan awam, dan mereka datang ke sini untuk melihat bagaimana dengan di lapangan secara lapangan, secara praktikal boleh lihat bagaimana pengurusan sisa pekerja terutamanya di bandar diuruskan dengan sistematik oleh konsesi-konsesi dan juga di bawah pengurusan SW Corp lah.